Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kat sini saya nak menerangkan tentang simulasi bonus penajaan bagi pakej DX50 iaitu RM50. Kat sini ada 6 simulasi yang mana kita boleh lihat DX50 menaja DX10, DX50 menaja DX50, DX50 menaja DO dan sehingga DX50 menaja D4. Kat sini saya akan terangkan satu persatu simulasi bonus yang dapat. Okey, untuk simulasi yang pertama DX50 menaja DX10, dua kaki DX10. Okey, sponsoring akan dapat RM5, satu lagi RM5. Untuk encik tak ada, untuk port pairing tak ada, untuk DX50 Unilevel tak ada, jualan pin tak ada. Jadi jumlah akan dapat RM10 bagi simulasi yang pertama DX50 taja DX10. Okey, seterusnya simulasi yang kedua DX50 menaja DX50. Untuk bonus sponsoring akan dapat RM10 satu kaki dan kedua RM10. Untuk port pairing DX50 tak dapat, Unilevel tak dapat, jualan pin tak dapat. So total bonus yang dapat RM20 untuk simulasi yang kedua. Okey, seterusnya simulasi yang ketiga DX50 menaja D0 iaitu pakej bagi RM260. Okey, pasang dua kaki. Untuk bonus sponsoring akan dapat RM10. Satu kaki lagi akan dapat RM10. Untuk yang ni port pairing tak dapat, Unilevel tak dapat, jualan pin tak dapat. So total bonus yang dapat hanya RM20 iaitu simulasi DX50 menaja D0 260. Okey, seterusnya simulasi yang keempat DX50 menaja D1 pakej RM520. Okey, untuk bonus sponsoring akan dapat RM10. Satu kaki lagi akan dapat RM10. Untuk port pairing tak dapat, Unilevel tak dapat, jualan port tak dapat. Total bonus RM20 bagi simulasi DX50 menaja D1 pakej RM520. Okey, simulasi yang kelima DX50 menaja D3 iaitu pakej RM3,120. Dua kaki. Okey, bonus sponsoring akan dapat RM10 juga. Satu lagi kaki RM10 juga. Untuk port pairing DX50 tak dapat, Unilevel tak dapat, jualan pin tak dapat. Jadi total bonus RM20 bagi DX50 menaja D3 RM3,120. Okey, ini simulasi yang keenam, simulasi yang terakhir DX50 menaja D4 iaitu master outlet. Okey, kat sini bonus bagi sponsoring akan mendapat RM10 juga. Satu lagi kaki untuk D4 akan mendapat RM10 juga. DX50 tak dapat port pairing, Unilevel tak dapat, jualan pin tak dapat. Jadi total bonus RM20 juga. Untuk DX50 menaja D4 iaitu pakej RM5,200. So kita nampak kat sini simpulan bagi simulasi bagi pakej DX50. Setiap tajaan yang dapat berapa bonus sponsoring yang dapat. So pemakluman untuk DX50 memang tak akan dapat port level, tak ada Unilevel, tak ada jualan pin juga. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua usahawan di Biorisk.